Hai guys, ini video test drive Proton IMAS 5 Kita berada di showroom Proton IMAS di Melaka Extreme Auto Sdn Bhd di Kota Shah Bandar. So, mana dia? Seberang daripada OCBC lah. Nampak lampu isyarat, kau masuk je Masuk je. So, jom. Alright guys, kita dalam kereta Proton IMAS 5 Premium. Jom kita mati. And then you help me hold lah. I will help you. Never mind, put there and then I help you. Okay. Alright, that's nice. Alright. Okay, thank you to Melissa. Siapa nak beli kereta, nak test drive, datang ke Melissa. Proton IMAS Kota Shah Bandar. So ini first impression kita. Kereta agak senyap. Okay, boleh nampak? Ini Melissa. Hi. The pretty girl. Tiga dia kata. Okay, so korang datang, korang bagi tahu daripada I Love Melaka, kau minta dia untuk mystery gift. Payung ke, topi ke, Boleh je. kereta, tayar, semua boleh. Okay, pengendalian kereta memang senang. Hornnya memang garang. BMW. Angka memang tak suka horn pundan. Okay. Jalan masih cantik lagi, so tak ada rasa apa-apa. Kereta ini tiada tuning Proton ini datang direct, tiada tuning Proton kali pertama. Proton melepaskan sebuah kereta tanpa tuning. So itu mungkin satu testimoni lah bahawa kereta ni handling sudah bagus, sudah mantap. So kita nak test Okay, dari segi power premium kita dapat 113 PS, 150 Nm top. So oleh kerana tak dapat jauh, kita lenjai kereta lah. Okay, can I just show you? Okay, kau tengok, ini jalan Kota Shah Bandar. Okay, ada sedikit alunan. Rasa dia masih dalam kawalan ada sedikit sampan sebab jalan ini kereta mana-mana pun sampan lah, sebab dia punya jalan memang sangat-sangat beralun. Okay, thank you so much. Okay, ambil corner Okay, corner yang sangat tajam tapi cantik. Ambil dengan senang je. Okay, kereta ni ibarat kereta mana? Kita tengok pada harga lah Okay, kita compare kereta ini dengan Angka belum bawa QV lagi. So itu kita reserve. Angka sudah bawa BYD Atto 2, Angka sudah bawa Dolphin, Angka sudah bawa Atto 3. So dari segi handling, kereta ini agak tenang juga. Tapi suspensi kereta ini lembut sedikit berbanding Atto 2, Seal 6, Atto 3 berbanding Proton IMAS 7. So yang ni lembut sedikit. So di dalam bandar memang tak berapa rasa lah, sangat selesa terutamanya kalau korang ada anak-anak, orang tua, okey je. So hanya kau jangan pergi tempat-tempat area macam kilang-kilang ke apa, kau akan rasa lah dia punya sampan. Okay, Kota Laksmana pun jangan datang banyak sebab alun. Traffic jam belakang. You can speak Chinese, right? Yeah. Okay, can you help me just yeah. point to the road? Can I will hold for you. Okay, be careful lah. 朋友们不要讲华语，不要骂Melissa，他会听啊。Okay, you went to Chinese school or what? No, my dad is Chindian actually. I see. Okay. My mom is Filipino. How many languages can you speak? I can speak roughly Mandarin, English, Malay, and then Tagalog. Hokkien, Cantonese, all I understand, but I couldn't speak. Okay. Yeah, Tamil I can understand a little bit, but I couldn't speak. Okay. Okay, from here we turn left. Okay. Then we head back to showroom. So far lah. Okay. Alright. Since we got not much time, tengok ini ialah di belakang Kota Shah Bandar. Kita lawan BMW X4. Kita horn dia sikit. Itu kereta orang kaya Okay. Jalan-jalan di sini tidak dibina dengan baik lah, tapi tengok dia punya jalan sangat beralun
So kita di kelajuan hampir 100. Kita boleh dengar bunyi wind sound ataupun bunyi angin sedikit, road noise. Oh, this what you call Songkok. Okay, Uncle dah lama tak balik Melaka so ini area Songkok dinamakan. What is this Actually, this is a luxury mall, but hasn't operated yet. I see. Under the same boss this one? Yeah. Okay. So what do? I just go straight in today? Yes, correct. But it's a 2-lane. Be careful, please. Okay. Be careful sebab kereta kena jaga untuk korang datang test drive. Dari segi acceleration, dia punya pecutan tak ada kiraan power lah. Kereta ni memang pick up baik, power pun mantap. Okay, tengok corner 90 darjah Wow. Okay, cornering memang cantik, tetapi dia punya spring lembut sedikit. Di dalam bandar, ini memang kereta dalam bandar lah. Kau jangan expect kau nak bawa kereta ni pergi highway jauh-jauh, kau tak boleh sampai juga. Dia punya range baru 325 km From here we keep on the left. Okay. Oh, Melaka dah berubah, Uncle lama tak balik. So dari segi handling dia masih sangat-sangat mantap di dalam bandar. Can I go one more round? Yes, please. Okay. Kita boleh jalan lagi. So di dalam bandar, sesuai kereta ini pun dihaskan untuk dalam bandar ataupun daripada Melaka pergi Kuala Lumpur lah. Kau jangan pergi jauh-jauh. Range 325 kau tak boleh pergi jauh juga. Kau kalau ingat kiraan Uncle, kita kena tolak 20%. So hanya 80%. Can lower a bit also can. Can show the car a bit also can. Okay, so Melissa akan tunjukkan kereta. Melaka dah habis, kita dah tunjuk Melaka. So ini bahagian maybe I turn the camera the other way, then you know what you're shooting. Okay, sorry guys. Alright. Okay. Thank you. So insulasi buji cantik, handling hanya dia punya spring lembut sedikit. Di bandar masih sangat-sangat sesuai. Dia punya kelamahan akan berada di jalan yang sangat beralun dan pada kelajuan yang sangat tinggi lah. Kalau kelajuan yang rendah okey je. So the kemasan, finishing semua premium. So kalau nak bandingkan dengan kereta 70,000, kita ambil seperti kereta Pro 2 Ativa. Skrin ini menang lah, skrin depan pun menang lah. Dari segi kuasa, yang ini pun menang Pro 2 Ativa lah. Dari segi handling, dia kalah, Ativa pun kalah. Handling kereta ni lebih baik kerana walaupun yang ini sampan sedikit, tapi Ativa lebih sampan lebih sampan. So kalau kita lawan dengan Myvi handling memang stabil, tapi kuasa dia kalah pada kereta ini. Kereta ni menang Myvi dari segi kuasa. Myvi pun dah hampir 60,000 kalau tak salah. So sebuah kereta EV yang boleh diguna milik oleh banyak orang sebab pada harga sebeginilah. So kalau Uncle nak bagi satu nasihat, belilah yang premium, jangan beli yang murah. Sebab premium anda dapat bateri yang lebih besar, anda dapat jarak yang lebih jauh. Kalau what's the monthly installment difference, do you know? Yes, I know. Between the premium and prime, is it? Yes, correct. For the prime is about 600 below. For the premium is 800 below. I see. So a difference of about 180 to 200 ringgit. Yes, correct. Okay, beza for how many years? 9 years? For 9 years. Oh, 9 years. 7 years? Roughly? For 7 years is roughly about 900 something. Okay. And for the prime it's about almost 700 plus. Okay. So lebih kurang juga sama ada anda ambil loan 9 tahun ataupun 7 tahun, beza dia bulanan it's about 180 to 200 difference. 180 ke 200 lah ringgit. So kau jangan minum Starbucks, jangan makan mahal, boleh lah. Boleh bawa kereta yang bateri lebih besar, dapat kelebihan lampu LED. What's the difference? Do you know? Yes. LED lights. Correct. Okay, if the lowest spec you get the halogen. Yes, correct. And then the speakers 4 and 6. Okay, 4 speakers and 6 speakers. And then the rims. For the rims is 15 and 16 inch. And then the rim for the designs as well. There's a different designs. This one you get alloy wheels. Yes, that one correct. You get hubcap. Yes, correct. For the range, battery capacity also different. So that's the reason why prime we are able to achieve at 225 km for the prime. For the premium we are able to achieve 325 km. So perbezaan 100 km lah, jarak 100 km.
anda bayar lebih RM180 lah. The inside seat is fabric. You No, it's a leather seat. Both are you same. have a Prime there? No, we don't have. Don't But have yet, both right? are leather seat. Yes. What else? What other differences in the two? For their safety features, others there's level no 1 other. and level 2. Oh, okay. Yes, correct. And then auto high beam and auto headlights for the Prime doesn't include it. For the premium comes with it. Okay. And on top of that, with the power boot. Only premium available the power boot. Okay. So spek tinggi semua dapat lah. Yes. Spek murah RM180, Angka rasa baloi lah. Sebab untuk jarak yang penting jarak dia. Kita nak jarak dia at least 325. Kalau tolak 20% anda dapat 26 lebih lah. 26 lebih okey lah. Do you want to try the sport mode? Yes please. Okay. Okay, kita tengok berapa mode, how many modes? We have sport, comfort and eco. So Okay. currently we are moving in comfort. Okay. We can shift to sport mode. Okay, sekarang kita masuk sport mode Oh, throttle sudah lebih responsif. Power sudah lain. Sekejap. Angka cuba 2 kali lagi sebelum Angka bagi satu keputusan. Okey, dia punya suspensi walaupun masih sampan tapi tidak begitu lembut Dia mengeraskan suspensi sedikit. Tak banyak tapi sedikit, tapi ada perbezaan. Duduk memang lebih sedap, lebih selesa lah. Okey, sekarang kita masuk eco. Ini sebab korang dah lupa nak charge kereta kan. So sekarang aku masuk eco. Adakah perbezaan dari segi power? Masih okey lagi. Okey, kita tekan, masih okey lagi. Dia ada lag sikit dia punya accelerator sebab dia nak bagi jimatkan bateri, tetapi masih lebih berkuasa daripada kereta-kereta petrol lah. Katakan seperti kalau kau kata banding dengan Toyota Vios, Honda City, dia punya throttle response, dia punya pickup masih lebih baik daripada kereta-kereta tersebut. So ini merupakan sebuah kereta EV mampu milik di mana sesuai untuk pemanduan di dalam bandar dengan betul-betul. So korang kalau memang betul-betul nak ke arah EV, inilah kereta percubaan yang pertama untuk korang lah. So a very very good first choice or starter EV for many families who wants to just run around. You go to the market, you go to the school, pick up the kids, come back, and terutamanya orang Melaka lah, semua tinggal di landed kan. So senang, balik rumah charge je. Okay, kalau anda tinggal di Kuala Lumpur mungkin tidak begitu sesuai. Kalau ada rumah landed memang senang. Dia macam handphone lah. Kau balik rumah waktu malam charge, besok pagi dah penuh lah. So handling, insulasi, keselesaan semua menang kalau kita bandingkan dengan kereta Ativa, kereta Myvi. Dari segi ruangan dia menang Myvi. Okey, kalau kita cakap pasal kereta EV yang lain seperti BYD Atto 2, okey, suspensi yang ini lembut sedikit. Dari segi power mungkin BYD Atto 2 lebih berkuasa sedikit, tapi di dalam bandar kuasa begini sudah mencukupi. Kita apa lagi, Dolphin sudah habis. Siapa lagi? Atto 3 terlalu mahal. Siapa lagi? Tak ada lagi kereta lain yang nak lawan dengan dia. Netavi dah lingkup. So itu je lah. So We are sekarang the cheapest EV. so this is the most affordable EV. Yes, And affordable. to a certain extent is very practical lah, I would say. Yes. So kawan-kawan yang nak cuba, yang nak rasa, datanglah di Extreme Auto Sdn Bhd, Kota Shah Bandar. Cari Melissa ke cari siapa-siapa boleh lah. Tapi Melissa kata dia cantik. Kau tengok cantik tak? Hi, I'm Melissa from Extreme Auto, Protonimas, Kota Shah Bandar. If you're keen to test drive, you can look for me. Bye. Baik, okay. Jangan lupa tekan like, Thank share, subscribe. you. Jumpa lagi. Bye-bye.